Okay, kat sini Wayan Nasran telah bukan standard lagi Okay, test sekarang ni. Hai guys. Sekarang ni aku dekat pos laju dekat area PJ ni. Aku pergi ambil barang sebab aku hantar barang aku dekat office. Lepas tu aku tak kerja kan. So aku kena self pick up dekat pos laju kat PJ ni. So anyway, hari ni memang yang korang nanti-nantikan lah selama ni. Hari ni aku pergi bengkel. Member aku ada kat belakang ni je. Dia pakai RC kat. Nama dia Lokman. Macam yang tajuk yang kau nampak tu kan. Okay, finally. Okay, jalan dulu. Okay. Bengkel dia belakang kanan ni, tak silap. Okay, finally hari ni dalam sejarah video 1M Nasran setelah 2 tahun aku nak tukar exhaust. Okay, lepas ni korang tengok exhaust aku. Aku tukar exhaust apa Aku punya waist tu tak bergerak pula. Jap. Mesti aku tak buka Oi, turn right. Oh, tak dia. Terkejut aku. Sini ke? Oh, ni dekat nasi gokos tu. Mana kat belakang ni kot. Okay, destination on the left. Mana ni Lokman? Mana Wah, ni depan tu ke? Lokman, call Lokman. Hello Lokman. Yo. Kedai kat ni Aku dekat Petronas ni. Masuk dalam Petronas belah kiri. Petronas belah kiri. Oh, yang tepi jalan ni Kau masuk ke kiri kan? Tak, Petronas masuk ke kiri, okey. Masuk kiri lorong tu terus sampai jumpa pos laju kiri. Okey, pos laju kiri. Terus lepas tu kau tengok belah kanan ada tembok mobil. Okey. Lepas tu masuk belakang terus sampai belakang. Okey. Maknanya dekat dengan pos laju tadi. Aku kat pos laju tadi. Okey. Dia salah bagi location. So tadi dia dekat ini je. Dekat pos laju tadi. Ingat kat belakang ni tadi. Terus nampak pos laju kiri. Ni bukan pos laju. Rumah Lokman ni dah dekat dengan aku. Lepas tu office dia, tempat kerja dia pun dekat dengan tempat kerja aku. Aduh. Okay, nampak pos laju kiri. Nampak. Lepas tu nampak sign apa lagi? Nampak sign mobil. Ni Bosch. Mobil bukan mobil. Ni mobil. Customer. Ni buat apa? Exhaust. Jumpa Lokman. Belakang Okey. Sekali kanan. Okey, thank you ada ni. Ada RC. Woi, rasa rendah diri aku datang ni. Tengok motor. Lah, dekat dengan sini tadi. Abah. Okay, hai guys. Hari ni dalam sejarah aku dekat ni. Nampak ni? G Garage ni. Tu G Garage. Sekarang tengah nak betulkan motor. Tukar exhaust lah. Lokman dia tengah buka. Okay, kalau korang nak tengok exhaust aku, ni exhaust dia. Ni aku beli daripada Lokman sendiri. Mana kan? Exhaust Dr. Brothers dengan piping dia. Piping EHM nya. Tengok dia dah buka.
Yang bawah tu. Oh, tu nampak tu. Tu bracket exhaust tu kena buka kat bawah nanti. Ni exhaust ori dia. Sampai dah ke bawah. Tu dia. Panas lagi tak? So kalau korang nak tahu, ini part yang paling susah lah kalau nak tukar exhaust. Nak keluarkan exhaust ori tu yang paling paling makan masa. Okay, ni cara baru ni dia nak keluarkan. Okay, second time try nak buka. Tadi buka manifold depan. Ya. Finally. Tu dia. Apa? Ini agak-agak berapa kg ni? Berat je kan? Berat agak lah. Ni besi dia. Dah siap spray lah. Kalau tidak dia ni kan macam lah sikit kan. Apa nama tu benda tu? Gasket daripada exhaust ori kena ambil letak dekat manifold lah. Kat mid pipe baru. Okay, biar macam ni lah. Mampu kena baling mangkuk apa. Okay, main bracket tadi ikat kat sini korang tengok ni, mesin dyno ni. Wow. Anything kalau korang nak tanya pasal dyno ke apa, pergi kat ni, tanya kat ni. Garage SBK, G Garage. Lepas? Lepas? Okay. Sebab dia touch sikit kan bawah tu kan. Okay, belly pan dah pasang. Nampak dia tengah pasang belly pan bawah ni. Tu dia. Mampus boy aku bising ni. Tahu dia tahu. Gila tak tahu. Tidur luar aku. Alamak, cantik ah. Alamak. Ni bukan exhaust baru tau, ni exhaust second hand. Don't mind pakai dulu. Tengah pasang spring tu. Pulak B keluar je. Bising je. Woi, dia punya angin dia.
Okey, dah habis tukar dah. Ditukar oleh Abang Lokman. Bunyi macam 390 tu. Start. Woo. Alright. Okay weh. Okay. Klik pak. Klik pak. Klik lah. Okay, sekarang nak kena balik ah. Wife dah marah nak makan. Okay. Woo. Bising gila weh. Okay, tukar gear, bagi slow sikit. Okay, telah macam mana yang korang minta aku selama ni. Aku dah tukar exhaust. Agak kekok sikit. Tapi tadi Lokman try rem kan. Bunyi dia ada berat-berat sikit lah, macam 390. So aku agak berpuas hati. Ya Allah, bising je. Kak telinga aku, gila ya. Try bawah jambatan ni. Oi, bising gila weh. Okay, kat sini Wayan Nasran telah bukan standard lagi Okay, test Aku pun risau kalau suara aku tak dengar dekat dalam video ni. Okay guys, aku rasa sampai sini video ni. Macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao. కాశ్మీర కౌగిలిస్తే ఏం చేస్తావో, నేపాళి మంత్రమిస్తే ఏమవుతావో, కంగారు పడ్డ కన్నె Ya Allah, bawa 80 lebih pun aku kena pekik-pekik dalam vlog tu.